Assalamualaikum, apa khabar? Kita pernah cuti ya. Kita pernah cuti untuk Ramadan dan juga Hari Raya. Kembali sekali lagi dalam suasana Hari Raya. Assalamualaikum kepada semua. Selamat Hari Raya. Masih lagi dalam suasana Hari Raya dan masih lagi dalam suasana getir. Getir kenapa? Getir sebab kita baru saja mendapat satu ruang yang kita lepaskan debaran kita selama berbulan itu akhirnya lepas pada 31 hari bulan Mac, di mana kita punya keputusan SPM untuk anak-anak yang menduduki pada tahun 2025 diumumkan. Alhamdulillah ya, ini adalah ujian besar mereka setelah mereka tidak diuji langsung. Inilah dia generasi yang langsung tak diuji dengan peperiksaan besar. Ya, macam Pak Ni dulu form 5 tengok darjah 5. Darjah 5 ada kita panggil penilaian lepas tu dah tukar kepada UPSR darjah 6. Kemudian kita ada SRP iaitu tingkatan 3, lepas tu tukar kepada PT3. Lepas itu ada SPM kan, dan juga HSC. Dan akhirnya setelah berlaku COVID inilah dia generasi yang sangat relax tak perlu ada apa-apa peperiksaan relax. Ada pertama kali kita pula diperkenalkan dengan belajar dari rumah. Study from home. Ada pula istilah itu. Jadi inilah dia benda yang kita nantikan. SPM baru ini telah buat ramai ibu bapa, ada yang gelisah, ada yang gembira, ada yang agak sedih dan kali ini Pak Ni bawakan seorang ibu, seorang anak yang merupakan salah seorang daripada yang menduduki peperiksaan SPM 2025. Seorang ibu dan anak, ini bukan talk to my manager ya. Ini bukan rancangan talk to my manager, walaupun kami adalah penaja utama untuk talk to my manager, tetapi ini adalah realiti. Kita bersama dengan ibunya, Nur Syazura binti Musa. Khabar? Baik, Pak Nir. Selamat datang. Inilah dia kita punya kita aja. Kita aja. Okey. Dan anaknya adalah Muhammad Syahmi. Ya, Muhammad Syahmi ini adalah pelajar yang menduduki peperiksaan SPM 2025 baru-baru ini. Okey, kita jangan cerita pasal keputusannya dahulu. Okey, so saya nak berkenalan dulu. Anak awak ini anak nombor berapa? Yang dan ini anak nombor 2. Nombor 2. Anak daripada berapa adik-beradik? Saya ada 7 orang anak, 2 plus 5 lah anak kandung dan anak tiri. Okay. So yang ini anak nombor 2 anak kandung lah. Okey. Dan dalam ramai-ramai yang ini macam mana karakter dia? Dia anak nombor 2 ni dia memang karakter dia unik sebab saya pun anak nombor 2. Betul ya orang cakap Ya betul. Anak nombor 2 memang gitu Memang gitu. Dia ada pendirian dia sendiri. Oh, ya? Dia ada degil dia sikit kan. Samalah juga kalau kita nak suruh makan suplemen ke apa ke, memang ada degil sikit tu memang ada. Dan atas pada dia adalah kakak? Ada abang. Abang dia yang ini batch 08. So abang dia batch 07 lah. Okey. SPM last 2024. Adakah dia ni manja atau macam mana? Manja tapi sebab mama dia askar, so dia memang daripada kecil memang kita dah disiplinkan dia lah. Pun begitu, being anak nombor 2 ni dia tetap ada dia punya karakter dia sendiri. Cabaran lah macam Pak Nia cakap tadi, cabaran batch 08 ni, bila tak pernah facing any exam, UPSR tak pernah, PT3 tak pernah, so sangat mencabar. Kita parents ni pun turut, macam kita pula ambil exam Pak Nil. Kan memang struggle lah bagi saya, memang sangat berbanding struggle. Dengan abang dia? Abang dia punya struggle tak se-struggle batch 08 bagi saya. Yelah. Sebab dia orang masuk form 5 bulan 3
bulan 11 dah SPM sebenar. Dan SPM tu ada dibawa awal pula. Ya, percubaan tu, trial tu lagi awal daripada tu. So bukan Syahmi je, orang lain pun sama Betul. juga. Saya rasa stress level tu memang ni lah, bukan je student je stress. Cikgu-cikgu pun struggle juga sebenarnya. Sebab masa yang singkat, silibus yang sama, nak fulfill tu memang, kalau tengok diorang, saya pun rasa macam ya Allah kesiannya. Okey, jomlah kita dengar struggle dia. Struggle dia. Struggle. Syami, awak jenis student yang macam mana? Daripada darjah 1 sampai darjah 3 tu boleh kata sekolah top lah. Cuma bila masuk darjah 4 dia start drop sikit. Start drop. Lepas tu start daripada darjah 4 tu mak saya beli buku. Dia buku tu nipis je tapi banyak stacking sampai tebal ni. Buku bahasa Inggeris. Sebab bahasa Inggeris saya dulu C. Sebab dia kalau start darjah 4 kan ada karangan kan partner Ya. kan. Dia bukan orang yang nak elaborate. Dia adalah orang yang very straightforward. Dia cerita apa-apa pun short and sharp. Anak so askar. kena bantu dia, so kena beli buku lah. Memang start daripada darjah 4 tu mak saya masukkan tuition. Darjah 5, darjah 6. Lepas tu darjah 6 lah PKP kan. Online class. Tapi sebab saya pakai komputer mak saya untuk Google Meet apa semua. Sebelah ada telefon lah. Sebelah ada telefon. Jadi tutup kamera. Tak adalah tutup kamera, buka je. Cover-cover lah. Lepas tu sebab abang saya pun ada sekali waktu tu. Jadi kalau yang waktu senggang kami tak ada kelas tu memang main game je lah. Kerja sekolah buat. Latihan-latihan tu semua buat lah. Cumanya tak adalah rasa macam nak exam besar datang ke apa, tak adalah macam tu. Sebab tak ada exam kan. So dia rasa relax. Dan bila diumumkan tak ada UPSR. Bukanlah nak kata happy. Tak adalah nak kata happy lah sebenarnya. Sebenarnya happy. Sebenarnya happy lah. Sebab bila UPSR tu dah tak ada kan. So nak kata point belajar tu dah tak berapa nak ada sangat. Betul. Buku-buku yang ada tu kan macam tengok. Betul. Tengok dia staking tebal-tebal tu. Sebagai ibu kita rasa upset lah. Sebab itu sebenarnya bila ada peperiksaan, itu adalah ukuran sejauh mana pendidikan anak kita. Kita nak kena ukur begitu. Dan kita fikir kita nak letakkan anak dekat boarding school, kita nak letak sekolah yang bagus. So kita dah start berfikir macam mana tak ada exam tapi nak masuk sekolah yang bagus. Sedangkan abang dia boleh masuk, abang dia 5A. 6A. Masa tu 6A UPSR. So nak masuk SBP atau MRSM tu ada ukuran dia kan. Bila dia tak ada, kita rasa macam dapat ke tak. Dan memang bila buat permohonan, untuk first intake dia tak ada rezeki. Masa tu kan COVID. Betul. Macam mana ada intake Dia memang macam tu. Dia mula-mula ada kuota dia. Intake utama ada kuota dia. Lepas tu let's say mungkin tak cukup sebab ada juga orang yang pindah ke apa ke macam tu lah. Ada yang dapat tawaran tapi tak pergi kan partner. So untuk first intake dia tak dapat tawaran, so kita buat rayuan. Bila kita buat rayuan tu, alhamdulillah dia ni manja. Dia ni manja nak mama. So dia pegang. So dia apa? Jangan tu sangat. Dia bila dapat tawaran tu, first time tak dapat tawaran dia nangis. Sedih. Yelah sebab dia tahu kita sangat mengharap. Okay, second time bila dapat tawaran pun nangis juga, nangis happy. So bila masuk sekolah tu dah hujung tahun juga rasanya sebab PKP kan. So belajar pun memang berterabur lah rasanya. So dan dia pun tak feel sangat lagi, dia tak rasa sangat lagi. Dia masuk ke sekolah mana? Sekolah Menengah Sains Alam Shah di Ceras. Dekat je. Ya. Awak tinggal di? Saya pada masa tu di Desa Pandan. Dekat Sekangkang Kera. 10 minit Nangis pun dia. Dia cerita masa kanak-kanak kan. Dia nangis tu bukan sebab Berpisah. saya, bukan sebab berpisah pun sebenarnya. Dia macam mana, nangis yang pertama tu macam mak saya kata lah, sebab mak saya memang nak saya masuk asrama. Bila tak dapat fulfill kehendak mak tu, dia kecewa lah. Dia rasa Kecewa. mak saya memang akan nampak okey. Memang akan macam ni je nampak okey. Tapi feeling tu, rasa dia tu rasa tak sedap lah. Awak tahu
perasaan mak awak? Boleh. Dia boleh rasa. Yang second time bila dapat tawaran tu, bila dah terima tu, dia nangis tu lebih kepada dia campur aduk lah. So macam saya, yelah sebab daripada kecil saya dah didik dia dengan disiplin yang tinggi dan saya dah didik dia orang dengan anak-anak ni dengan a strong person lah, to be a strong man lah. Alhamdulillah karakter tu ada dan saya yakin anak saya takkan dibuli lah. Sebenarnya bully ni macam mana dia tak adalah sangat sebenarnya bully ni. Dekat sekolah saya boleh kata sebenarnya Tak tak ada ada. bully pun. Tak ada bully. Asis memang tak ada bully. Cumanya bila ada mungkinlah ada isu-isu yang orang bangkitkan ke, mungkin pergaduhan pun kecil dia sebenarnya. Ya. Benda-benda kecil. Budak-budak kan. Tapi Biasanya dia salah sebenarnya tak ada. faham. Yalah. Tak adalah. Tak ada. Ya. Cuma bila jauh dengan kita tu, bila tak depan mata tu kan Pak Nil, Ya. mestilah risau. So apa yang saya buat, bila dia masuk asrama je, setiap minggu, bila boleh melawat saya akan pergi. Hari Sabtu saya datang, hari Ahad saya datang. So untuk first month tu, itulah yang saya buat setiap minggu. Lepas tu saya jarakkan. Saya jarakkan dan dia pun slowly, dia boleh adapt dengan environment tu. Dan Ayah dia Alhamdulillah okey lah. pula? Ayahnya okey? Okey. Alhamdulillah. Ayahnya apa, tentera juga? Engineer. Oh, engineer. Dia sebenarnya okey je, tak ada masalah pun. Cumanya bila dah lepas 3-4 hari tu baru saya call mak saya. Bila dah lama tak dengar suara mak tu, lepas tu mak saya pula dia buat suara macam mana nak kata? So, sedih? Bukan suara sedih. Tu? Suara memang macam lama betul lah tak jumpa tu. Padahal 3 hari? 3 hari. Lepas tu? Lepas tu jatuh jugalah air mata tu. Nak kata sedih, tak sedih tipulah. Mestilah Sedih tu ada. Berani dia tak sedih. Cuma macam mana? Itu dah hidup waktu tu. So continue je lah. Tak ada masalah pun. Sebelum ini PKP pun online kan. Jadi macam mana awak catch up belajar dekat sana? Kadang-kadang orang kata kalau dah lama sangat jadi liat. Betul tu. Tu liat jugalah nak mula. Waktu form 1 tu bila waktu prep kan ada masa. Tak adalah nak kata mengadap buku dia manjang. Tidur ke, apa ke, main-main ke. Cuma kalau nak kata yang penting kerja sekolah siap lah. Bila dah siap tu macam tuak tepi je. Okey. Bila kita tengok awak punya result trial tu, awak ada D, awak ada 2B, awak ada 6A. Ibu tertanya tak kenapa result awak macam ni? Pastinya kita tertanya, sedih, risau. Kalau boleh lah Pak Nil kan anak kan. Kalau boleh nak masuk dalam badan dia tu kita nak tolong dia kalau boleh lah kan. Tapi apa yang kita boleh buat sebab dia ni batch 08 ni. Batch 07 senior dia. Shefa, Mama Asfan, dia pun saya pakai produk SKV ni daripada Mama Asfan lah. Okay. Sebab senior dia Asfan tu batch 07. Dia memang sama dengan abang dia lah. Ya betul. Kawan abang dia, kawan rapat pun. Dia memang consume produk ni. So saya macam dia cakap try lah sebab dengan dengan time constraint diorang nak study, tekanan kan. Memang sebenarnya kita dah pernah bagi dia suplemen lain. Tapi dia tak berapa nak sangat. So bila Mama Asfan, Shefa ni dia cakap try lah kan. So kita pun okey lah kita try lah. Bulan awal Jun lepas peperiksaan pertengahan tahun kan. Bila tengok result dia macam tu. So kita nak cari inisiatif lah juga Pak Nil. Tahun tu result dia macam mana? Result awak macam mana Syami? Waktu PPT tu saya punya bio saya ada 2D rasanya waktu tu. Bio dengan AdMed lah. Memanglah dua tu subjek yang dia saya struggle pun. Susah lah kiranya. Semua sebenarnya memang waktu PPT tu boleh kata hampir seluruh batch tu tak perform. Memang ada yang perform. Cuma memang dalam 10-20 orang memang yang jenis-jenis minat dekat subjek tu ataupun memang jenis pandai benda tu lah. Macam tu. Kalau untuk saya tak consider saya ni jenis yang cepat pick up. Saya lambat sikit.
Terutama mata pelajaran itulah. Ya. At Maths lah. Saya pendorong utama sebenarnya nak menggembirakan hati mak saya ni. Oh. Tu sejujurnya tu adalah tujuan utama. Kalau nak kata skor SPM untuk masa depan sendiri tu Tak terfikir lagi. saya tak terfikir sangat sebab saya tidak mengharapkan sepenuhnya pada SPM. Maknanya memanglah betul SPM tu Penting. betul. Cuma selain daripada SPM tu ada benda lain. Ya. Kita ada nak kena prepare diri kita untuk benda lain, skill-skill yang lain. Ya. Macam SPM ni dia lebih kepada nak menenangkan hati mak saya ni lah. Macam tu ya dia cakap. Dia ada macam tu kan. Sebab Baru hari ni kita tahu. sebab apa tahu puan, kadang-kadang anak ni dia clueless. Dia Yelah, tak tahu yelah. aku buat ni untuk apa. Jadi masa awak dapatlah result pertengahan tahun tu, macam mana awak nak bagi tahu mak? Tak payah cerita waktu form 5 lah, cerita waktu form 4 je. Waktu form 4 pun dah rasa dah bahang dia sebenarnya. Sebab bila saya Masa hujung tengok tahun. bila saya tengok result saya nak balik rumah menghadap, Menghadap muka mak dia yang garang juga ni. mak saya tak marah. Mak saya memang bukan jenis yang marah. Kalau result drop bukan jenis yang marah. Betul. Cuma bila tengok muka tu, sejujurnya adalah nampak kekecewaan tu. Okey. Boleh nampak, boleh rasa. So benda tu benda yang lagi saya tak nak. So saya kena belajar saya tu memang untuk menggembirakan hati mak saya ni lah. Ibu keras. Memang mak saya keras lah pasal belajar ni. Even waktu sekolah rendah pun, macam saya kata lah, buku beli sampai stacking tebal ni. Padahal bahasa Inggeris je pun. Tebalnya semua bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris pun grammar, benda-benda basic. Semata-mata sebab bahasa Inggeris tu drop. Yang lain okey je waktu sekolah rendah. Jadi memang daripada sekolah rendah tu memang mak saya ni ke arah untuk bagi saya dengan abang saya ni belajar to score, exam to score. Memang highlight mak saya waktu tu, sekarang jugalah sebenarnya. Itulah dia, score atau exam. Pandangan saya lah Pak Nil kan. Anak-anak ni dia masih kanak-kanak kan pada masa tu. So dia hanya fikir yang seronok sahaja. Macam kita parents ni kita akan fikir yang jauh lebih ke depan lah. Sebab dengan zaman yang lebih mencabar ni, dia kena ada tiket yang kuat untuk dia lebih maju ke hadapan. Dia nak jadi apa pun pada masa akan datang, tapi dia kena ada tiket yang terbaik lah. Macam untuk sekarang ni SPM lah. Itu adalah tiket yang sangat penting untuk menentukan ke arah mana bidang yang dia nak pergi. Kalau kata bidang macam dia suka perakaunan. So nak ke mana? Sebab setiap kemasukan tu dia ada basic requirement dia. Betul. So untuk fulfill benda tu kita kena fulfillkan diri kita dululah. Kita kena compete untuk masuk sesuatu tu. Sebab tu memang saya tekankan untuk skor disiplin. Ada tak orang rasa tertekan bila ada sumber-sumber mengatakan anak ni tak perlu ditekan. Anak ni sekarang dah berbeza dengan zaman kita dulu. Adalah Pak Nil, sebab saya tak berapa bersetujulah dengan tu. Sebab zaman memang moden. Gen Z ni dia memang cara dia teks kita pun berbeza. Cara teks WhatsApp pun berbeza Gen Z ni. Contoh? Contoh kan dia very straightforward dengan dia orang punya bahasa. Kalau kita dulu kawan-kawan, dia kawan macam mana dia orang punya dia punya cara penulisan dua I tu kan. So itu memang Gen Z ni sangat berbeza, tapi pandangan saya kita tetap kena bantu dia untuk dia berada di landasan yang betul lah. Sebagai seorang ibu, setiap pagi kita bangunkan anak dengan penuh kasih sayang. Dan dalam hati, kita percaya selagi mereka pergi sekolah, selagi mereka makan, selagi mereka senyum, semuanya baik-baik saja. Tapi sebagai ibu, ada perkara yang kita tak selalu nampak. Bukan sebab kita tak peduli,
tetapi sebab ia berlaku perlahan-lahan. Di dalam kelas, anak kita cuba memberi perhatian, tetapi fikiran mereka mudah hilang. Badan mereka cepat penat. Langkah mereka tak selaju yang lain. Dan kadang-kadang, mereka sendiri tak tahu kenapa mereka rasa begitu. Kita tak selalu nampak semua ini. Dan itulah yang paling menakutkan. Bila kita mula sedar perkara ini, hati kita menjadi sunyi. Kita mula bertanya kepada diri sendiri, kalau hari ini mereka penat, kalau hari ini mereka susah fokus, kalau hari ini mereka bergelut dalam diam, bagaimana pula dengan esok? Namun, sebagai ibu, kita juga tahu satu perkara. Setiap anak berhak diberi peluang untuk berkembang dengan baik. Dan tugas kita sebagai ibu bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi lebih sedar, lebih peka dan lebih bersedia. Kerana setiap anak dilahirkan dengan potensi, dan tugas kitalah untuk menyuburkannya setiap hari sebelum terlambat. Okey, ibunya bila anak bawa balik tingkatan 4 lah, bawa balik keputusan yang kurang tu. Dia kata tadi dengan wajah tu dia dapat rasa, tapi ibu sebenarnya bagi apa yang menyebabkan dia terasa? Bila kita tengok tu, kita diam tu kan, tak tahu nak cakap macam mana. Apa yang dihadapkan ke awak tu sampai awak tu diam? Apa result dia macam mana? Angka Semua E. Saya cakap jujur ya, sebenarnya tak teruk pun. tak teruk pun. Dia macam mana? Tak adalah teruk sangat. Dia not the best. Ya, It's above average. Cuma not the best. not the best lah. Mak Jadi- saya askar. Mak saya nak the best. Okey, ibu. Macam mana reaksi awak bila dapat tu? Kita tak marah. Mama tak marah kan? Ni yang saya takut. Mama marah ke tak kan? Mama rasa mama tak marah. Mama macam kita mencari tang mana kurangnya. Di bahagian mana yang kita nak bantu dia untuk dia meningkat. Kita fikirkan yang begitu. Yang Apa kurangnya apa yang masa tu? Kurangnya Maths. itulah bio Bio, dengan admat. Maths. Subjek yang agak mencabar jugalah bagi dia. Habis form 4 tu Campur-campur kimia. dengan kimia juga, dengan dengan kemis pun dia ni juga. So tak tahu kat tang mana ni dia kan. Dia belajar, dia rajin. Tapi bila tengok kat mana silapnya, nak kena hantar tuition ke. Tapi kalau SBP ni, kalau kita nak ambil tuition luar pun, masa diorang pun dah penuh. Cikgu-cikgu sangat membantu. Jadual tu dah memang orang kata padat dah. So bila kita nak tambah lagi, nanti dia lagi stres. Kan? Tang mana nak selit tu. So memang jadual tu. Ke awak bandingkan dengan abang dia? Tak. Tak ada. Jadi tolong jawab. Yang tu dia macam mana? Mak saya tidak membandingkan. Tapi kalau saya fikir daripada segi seorang anak, kalau dah nampak abang saya skor lagi tinggi daripada saya, saya adik, takkanlah saya nak bawah daripada dia. Memanglah itu sekarang ni yang berlaku. Memang setakat ni abang saya straight A, saya 8. Memanglah kalau ikutkan mak saya,
memanglah nampaknya okey. Senyum. Okey. Cuma tak tahulah kalau yang Syahmi rasa sikit ada, mesti ada sikit. Rasa macam Sedih. Kecewa. Tak adalah kecewa. Itu rezeki tu kan, rezeki Allah tu luas. Bahagian awak macam ni, bahagian abang macam ni. 8A tak adalah kata teruk. Okey apa? Tapi kalau kata ibu tak memberi senyuman yang pahit itu kan masa dapat result kan, benda jadi ringan. Kan awak pun tak ambil benda tu serius. Boleh dan jadi. awak pun tak ada anjakan untuk buat lebih baik. Kalau ibu daripada awal kata, oh saya kita terima je lah. Betul. Seadanya. Tak ada faktor menolak tu. Faktor menolak itu. Kita jangan panggil itu faktor menekan. Ya. Menekan tu. Lain faktor menolak. Dia kena ada faktor yang membuat anjakan itu. Tapi kalau macam saya, Pak Nil, saya tanya diri dia sendiri, dia nak macam mana. Adakah masa cuti panjang hujung tahun tu, nak mama hantar tuition ke, nak ambil cikgu datang ajar kat rumah ke, kita bagi dia option mana yang dia nak. Tapi dia kata, mama jangan risau, dia kata dia boleh, dia cakap macam tu, dia boleh belajar sendiri. Macam saya cakap tadi, anak nombor 2 kan, dia tegas dengan pendirian dia. So kalau saya paksa nanti pun tak orang kata apa, dia tak buat dengan dia memberontak pula kan. So kita akan tanya, betul tak perlu okey, dia kata okey, dia kata dia boleh belajar sendiri, mama percaya dekat dia. Macam mana Syahmi boleh berjanji dengan mama macam tu? Awak betul-betul yakin? Kalau nak capai the big target, memang kita kena push diri kita lah. So memaksa diri ada betul, dan selang tu, main-main tu masih ada. Sebab memang kita belajar, tapi kita pun nak hidup. Betul. Nak enjoy life. Kita pun still nak enjoy. Ya. Sebab kalau nak berfokuskan semua kepada belajar saja, Baik masuk askar. Dia masuk askar. mudahnya gitulah. Jadi bila awak dah janji tu, ada kadang-kadang orang janji setakat nak lembutkan hati mak masa tu. Bukan. Dia tak berani. Rupanya awak simpan betul Dia jadikan betul. iltizam Itu saya punya pembakar semangat lah. Sebab macam kalau nak kata untuk diri saya sendiri pun, saya waktu kat sekolah saya tak ada tujuan sangat. Nak kata nanti nak jadi apa cita-cita tu tak ada. Oh, tu betul. Still tak clear. Dia form 4 dia tak clear lagi, Pak Nil nak jadi apa. Dia nak belajar saja. Belajar itu pun bagi dia tanggungjawab. Tanggungjawab bukan untuk kalau bukan untuk dia sendiri, untuk ibu atau ayah. Kan? Okey, akhir tahun, peperiksaan akhir tahun tingkatan 4, result ni macam mana? Better daripada waktu tengah tahun tu lah. Cuma kalau nak kata top, tak top lah. Above average. Dan macam mana awak persembahkan kepada Ratu? Selagi kalau call selagi tak tanya saya tak bagi tahu. Dia Pak Nil, dia akan bagi tahu saya contoh subjek apa yang dapat markah tinggi. Yang tu dia cakap dulu. Contoh dia cakap Contoh, Kalau waktu saya fizik, alhamdulillah memang A lah. skor. A minus lah. Kalau saya dapat yang tu kalau saya dapat tu saya bagi tahu. Tapi kalau subjek lain, kalau bio dengan admat dah dapat markah kan, dia diam, dia tak bagi tahu selagi mama tak tanya, dia tak akan cakap. Dia diam je. tapi itulah mak saya kalau dia melawat. Dia akan melawat. So bila dia melawat tu nak menyorokkan kebenaran tak dapat. Memang akan kantor juga. Saya nak menipu mak ni tak ada lah. Sorok lah. Sorok dengan menipu lain. Lain. Sorok okey, tipu jangan Kalau dah tanya tu saya bagi tahu je. Tak juga lagi jumpa My Tropic. Tak juga lagi. Kenapa awak tak cari My Tropic jam itu? Awak ada gunakan suplemen lain ke? Waktu dulu adalah juga macam tengok-tengok kan. Ada yang kata, saya sebelum ni saya ada ambil vitamin B. Yang vitamin B kompleks tu. Yang jual kapsul kan. Dia kata bagi cergas, bagi bertenaga apa semua kan. Bila saya ambil tu, untuk 3 hari pertama saya sakit kepala. Waktu tu saya assume proses lah kan. So kita go through dulu.
Tapi bila dah lama-lama tu tak ada beza sangat pun. Dia cari sendiri Pak Nil. Dia pergi farmasi, dia pergi, okay nak cari, dia dah study dan dia study ingredient dia apa. Okay, then dia decide, okay dia nak ambil yang ini. Dia decide, anak nombor 2 tadi, macam tu style dia kan. So dia decide. So saya nak halang pun Benda baik, vitamin. baik vitamin, Kan? so biarkan dia. Ada anak tak ansur tak nak tak nak jarit vitamin. Betul. Nak menenangkan hati yang ini. So dia kita bagi je dia peluang untuk dia decide. Ya. Tapi bila kita rasa macam, dan dia pun rasa, kita akan tanya dia, okey ke makan tu? Dan bila ni result SPM makin dekat ni, kita tahu dah makin anak makin tertekan kan. So kita memikir macam mana nak cari apa untuk support dia ni. Nak support dia macam mana ni? Orang kata dengan izin Allah duit boleh dicari kan partner Ya, kan. ya. Nak kena berkorban sikit. Betul. Ya. Itu pelaburan. Ya, betul. Dan lagi satu, ia adalah makanan kesihatan. Kan kalau nak suruh Betul. anak-anak dari segi makan nak cakap. Adakah seorang yang picky eaters memilih Tak. Tidak. dia makan semua? Semua Dia saya makan. semua. Processed food? Tu dia tak berapa sangat lah. Bagus, Dia jaga. Sebab itulah antara punca otak berkarat antara makanan yang tak berhasrat itu kan. Okey, jadi masa masuk tingkatan 5 belum juga lagi jumpa Metropik. Belum. Ujian pertengahan tahun Subjek yang sama juga. Subjek yang sama. Dia ada improvement tu sedikit. Kita nampak dia usaha. Macam saya Pak Nil, bila saya tengok cikgu dah usaha gigih dah. Kan? Dia pun dah usaha gigih dah. Dan kita rasa makin counting days nak SPM ni, so tekanan tu makin tinggi, nak tertekan lagi, nak ni lagi kan. So kita nak memikirkan apa yang terbaik untuk dia, nak support dia ni supaya tak stres sangat. Sebab bila stres, macam mana nak fokus? Ya. Kan? Awak stres ke? Cakap jujur. Stres ke? Yang jujur je. Ada. Memang ada. Masa tingkatan 5 dah mula rasa bebanan tekanan tu. Memanglah. Sebab bila kita belajar dalam kelas, okey. Bila buat latihan sendiri tu, tak boleh nak buat. Doktor fikirlah, mak aku ni dah macam-macam dah kan. Dia Bomo je tak jumpa lagi. Bomo tak jumpa. dia rasa pressure kat situ lah. So tu yang bila last year pun ada majlis anugerah SKV tak salah saya. Ya. Asfan ni memang consume ni lah. Cakap kat dia, Syami, kali ni awak dengar cakap mama. Abangnya tak ambil Metropik. Abangnya tak. Oh, Sebab memang- masa tu tak kita tak tahu lagi. Ya. Kita tak tahu lagi. Tapi kan Pak Nil, anak ni lain anak kan lain cara, lain kebolehan, Ya, lain betul. keupayaan. So tengok, wow, Asfan dia memang baca apa ingredient dia dan memang dia ni untuk ni untuk ni. Okay. Then mama decide, Syahmi ambil Metropik. So terus cakap dekat Syefa, mama Asfan kan, kita nak try lah. And then saya baca, okay Syahmi kita ambil yang cakap kuat package sikit tu lah. Kita cakap ambil yang package tu yang untuk Metropik dengan yang immune tu kan. Defense. Defense. So kita cakap, okay ni ada 2 botol, awak kena ambil bersama-sama. Cakap kat dia, okay yang ni untuk awak makan bulan ni. So macam okay mama tahu ni nanti next purchase mama akan top up awak sampailah awak habis SPM. Sampailah sekarang. So alhamdulillah since dia punya usaha dia yang vitamin yang first tadi rasa macam tak berapa Tak nak menjadi. menjadi. So dia kena akur dengan mama punya decision pula lah. Baik. Macam tu depan dia. So Okey. dia alhamdulillah dia follow lah. Anak-anak kita suka kalau nak bagi vitamin. Bagi kadang lupa makan lah, nak kena ingat selalu lah. Sebagai ibu rasa kenapa? Bukan rutin, bukan habit daripada kecil. Bukan habit tu satu. Lepas tu kita pun memang bukan itu kita punya budaya asal bukan begitu kan. Kita nak terapkan suplemen ni dah sekarang ni lah kot baru. Baru nak ambil. Lepas tu dengan rasa vitamin. Rasa dia sedap. So yang membuatkan dia tahu disiplin bila dia nak ambil benda tu. Dia akan jadi rutin
dan dia tak akan miss lah. Kalau nak kata terfikir nak ambil suplemen tu, Mentropik ni sejujurnya mula-mula tu memang tak ada lah. Memang waktu mak saya first time cakap tu, tak apa, tunggu dulu. Saya Betul, tu memang betul Pak Sebab- Nil. Dia berkeras, tunggu dulu. mindset saya dulu, contoh buah markisa tu kan. Dalam buah markisa tu ada vitamin ni, ada mineral ni. Awak buat research. Tak adalah saya buat research. Tak adalah sampai begitu. Habis tu macam mana awak boleh buat keputusan sendiri? Saya tengok mana yang saya search kat Google, TikTok, apa vitamin untuk good for brain. Macam tu. Lepas tu okay ni vitamin B. Vitamin B kompleks. Ambil waktu ni, ambil macam ni, macam tu. Tapi saya rasa mungkin sebab benda tu terlalu dense, banyak kan. Dia buat badan saya tak boleh nak absorb. So bila mak saya suruh makan Mentropik ni, saya okey lah, try lah. Makan je lah. Dan awak tak ada lupa-lupa. Terlupa ambil. Dia nasib baik sedap. Nasib baik sedap. Sedap, sebab sedap tu dia tak lupa. Okey, awak ambil pagi dan malam. dengan malam. Dan apa perubahan yang awak rasa? Dia lebih kepada rasa bertenaga, rasa cergas. Sebab kalau saya nak kata saya makan ni, saya score exam. Tak adalah macam tu. Dia bukan akan terus score. Bukan. Nak kata saya makan ni, saya punya otak tu terbeliak mata. Baca sikit tu masuk. Tak adalah macam tu. Dia bagi saya booster kepada diri sendiri. Selebihnya effort saya lah. Ya. Dan pada waktu yang sama, dia mempunyai fungsi untuk awak tidak mengantuk. Bila tak mengantuk, menyebabkan awak alert dalam kelas. Lagi satu, dia mempunyai fungsi untuk simpankan memori kita jadi kuat. Yang itu tanpa kita sedar. Di bawah sedar, cikgu ajar dekat dalam kelas, benda tu masuk dan melekat. Berbanding kalau kita dalam kelas tak fokus satu, tak melekat. Lepas itu kena baca banyak kali. Terutama macam AppMaths. AppMaths kan dia banyak formula. Betul lah juga. Tak rasa kan yang Pak Nil sebut tadi tu benda yang Bawah sedar. Tanpa sedar benda tu membantu. Ya. Betul. Dan usaha kita harus kreditkan juga. Betul. Kan? Macam mana awak belajar AppMaths awak tu? Macam mana awak hafal formula? Formula saya tak hafal formula. Saya hafal penggunaan je. Sebab Faham. Faham. Saya fahamkan. Sebab kertas formula tu memang akan bagi. Lepas tu contoh saya buat latihan kan. Kalau cikgu ada, saya lebih kepada tanya cikgu dulu. Saya tanya cikgu dulu. Selagi cikgu ada, saya akan tanya cikgu. Kalau contoh cikgu tak ada, saya akan tanya kawan-kawan saya lah. Memang dia akan ada je jenis yang memang budak admat, yang pandai menerangkan tu memang akan ada lah. Ya. Tapi form 5 tu lah Pak Nil yang dia betul-betul lebih effort lebih tinggi. Form 5 tu memang dia betul-betul ni lah. Saya nampak. Jadi lepas pertengahan tahun dapat ibu sendiri nampak macam mana? Saya memang dia. nampak dia improve banyak. Sangat banyak improvement dia lah bagi saya. Sangat banyak Pak Nil. Kalau sebab tanpa dia tahu, semua result exam dia memang ada dalam phone sesi record. Contoh BM. Peperiksaan pertengahan form 4 berapa, pertengahan tahun berapa, trial berapa. Saya memang akan record dan saya akan tengok peningkatan, ada peningkatan atau penurunan. Dan awak nampak? Ya, saya nampak peningkatan. Sangat luar biasa bezanya. Alhamdulillah, betul. Sebelum tu trial awak dapat 6A. 6A, 2B, 1D. Macam mana awak nak beradab dengan ibu 1D? Macam saya katalah, saya lulus ADMAT kan. Yang lulus batch saya waktu tu kurang daripada 40 orang. Untuk ADMAT. Total ada berapa orang? 113. Oi, teruknya. Memang akan macam tu. ADMAT memang akan macam tu. Mana-mana sekolah memang akan macam tu. Oh ya ke? Sebab benda tu nak tangkap tu susah. Nak tangkap tu ambil proses lama. Padahal awak dah ambil dah makan dah Mentropik masa tu. Kalau tak ambil agaknya apa E? Tu trial kan, trial sebenarnya trial saya tu hampir E. Dia memang E pun asalnya.
Saya cari markah, cari markah. lah. Cari dapat. Aduh. dapatlah di. Dia Macam mana ibu? Oh, ibu memang sejujurnya upset lah kan. Kan. Ni Yang dah benar, dekat yang dah benar ni. ibu. Sekarang boleh cerita bu sebab SPM dah habis, dah settle dah. Kalau ikutkan memang rasa nak marah. Bukan kita nak marah tu sebab kejayaan dia tu bukan untuk kita, untuk dia sendirilah, kan. So bila tu macam mana nak buat ni? Memang tanya dia lagi, nak kena tuition, personal tuition ke apa ke? Dia kata tak apa, jangan risau, dia okey. Dan dia memang all Percaya out. pula Dah dapat lagi berapa bulan nak SPM, awak percaya dia lagi? Sebab partner dekat sekolah, cikgu memang all out. kalau nak ambil tuition sebab asrama tak boleh nak ambil tuition kat asrama tu, bagi saya hampir mustahil. Sebab malam pun cikgu datang. Cikgu datang waktu lagi-lagi waktu hujung-hujung tu. Waktu sebelum paper mat lah, matematik modern kan. Cikgu saya tu tak silap saya dia tinggal dekat Sepang. Dia tinggal kat Sepang. Dia datang ke Ceras. Dia datang ke Ceras waktu malam untuk 3 hari straight. Dan sebelum tu pun kalau ada kelas tambahan waktu malam, dia tetap akan datang juga. Cikgu saya yang tinggal dekat Sepang ada, Cyberjaya pun tak silap saya dia. Macam tu lah tuitionnya. Cikgu Mat, cikgu Ed Mat, Bio semualah. cikgu bio saya, dia siap waktu kami balik rumah kan, dia buat kelas online. Yang tu tanpa dia suruh. Wow. Sebab dia tahu student dia lemah. Hebatlah guru, hebatnya. Dan awak untung dapat juga sokongan daripada guru sekolah betul. yang Alhamdulillah. betul-betul Betul, committed Ya, sangat committed. Sangat committed. Okey, ibu percaya pada janji anak awak ni. Dia kata tak payah ambil tuition semua. Saya rasa awak jalan pun tak pijak bumi. Betul. Ya, daripada trial ke SPM itu. Betul, Pak Nil. Jadi macam mana awak layan perasaan awak tu? Saya daripada trial nak ke ni, saya memang setiap minggu saya nak jumpa dia. Saya memang akan bagi support dekat dia. Syukurlah Support sebab ke nak check? Dia saya jujurnya memanglah niatnya support tu bagus, betul. Tapi dia, Kalau boleh dia nak masuk dalam badan awak seperti yang Mak cakap tadi tu. dia bila support ni, dia at the same time adalah pressure lah. So sejujurnya setiap kali mama datang tu lagi berat. Boleh dia rasa lagi ni. ibu kan Pak Nil, kadang-kadang kita bila kita jumpa kita tanya okey ke tak. Tiba-tiba kadang-kadang dia diam. Alamak, kita akan fikir. Kita bagi pressure ke ni? Okey, kita slow down balik. Masa exam, ibu ada sebelah meja tak ada? Yang tu je tak boleh. Masa dia orang exam, Pak Nil, kalau trial ke yang sebenar, kalau boleh lah. Kalau lah cikgu bagi datang sekolah, memang kita pergi. Itulah. Tapi memang cikgu tak bagi. Ya, itulah. Dan macam mana awak ketika itu? Kita tapi cikgu share gambar kan. Ya, Cikgu share gambar, dapat tengok gambar pun kita alhamdulillah lah, kita doa pada jauh je lah Pak Nil. Pesan, jaga kesihatan, jaga makan, ambil suplemen, itulah rutin cakap perkara yang kita cakap berulang-ulang, itulah dianya. Jaga makan, jaga tidur, ambil suplemen untuk support, rest. Awak ambil 9 subjek 9. 9 subjek. Dan masa awak buat exam tu, perasaan awak macam mana? Waktu SPM tu, bila saya tengok soalan yang saya boleh jawab memang ada. Tapi dia akan ada yang saya tak pernah nampak soalan tu. Ada juga. Memang akan ada yang macam tu. Keluarkan je lah apa yang ada. Apa yang dah belajar, cuba ingat balik. Kalau tak mampu ingat juga, bagi je apa yang rasa berkaitan. Yang logik. Yang logik. Okey. Kerohanian. Dia sepatutnya bila-bila sentiasa sepatutnya memang kita kena dekatkan diri kita dengan Allah. Memang kita kena doa apa semua kan. Tapi bila dah dekat nak exam tu, saya lebih kepada reflect balik diri saya sendiri. Dan kepada asas lah solat. Macam contoh, kalau solat memang kita akan jemaah. Solat memang kita akan jemaah. Tapi bila Setiap solat. setiap waktu tu. Tapi bila kita solat tu, macam mana kita solat tu? Kualiti dia macam mana? So, bila saya tengok balik lah kan, bila kita solat tu, kesalahan kita yang pertama bila kita nak cepat. Dia
okey, contoh alasan dia adalah masa tak cukup. Habis kelas pukul 2. Nak pergi makan tu, nak pergi DM tu je dah jalan perlahan. Sambil makan pula mungkin ada yang tengah borak-borak. Tu je dah makan masa. Lepas tu bila nak solat tu laju. Itu yang sejujurnya yang salah lah. Sebab bila kita solat tu kita nak terlalu mengejarkan benda lain, di ibarat kita berkira dengan Allah. Awak macam mengajar saya juga ni tau. Betul ya? Saya nampak macam tu. Bila kita reflect balik diri kita, kan? Efek dia akan bermula daripada solat tu lah. Lepas tu bila cakap pasal solat, umum yang kita tahu solat yang pertama, solat yang utama tu solat fardu 5 waktu tu kan. Lepas tu adalah juga solat tasbih, solat duha, solat tahajud, qabliyah semua tu. Ini secara umum yang memang kita tahu ada solat. Tapi ada satu solat ni yang pada saya ramai orang tak perasan. Dia tak, kebanyakan orang saya yakin tak perasan solat ni. Iaitu solat qada. Bila solat fardu kita ada tertinggal, mungkin ada juga yang sengaja kita tinggalkan, dia akan efek yang lain. Saya sejujurnya saya cakap lah, memang saya ada juga tinggal solat tu adalah dulu. Tertinggal apa semua kan. Jadi bila makin nak dekat SPM tu, saya lebih fokus kepada mengkodokkan solat-solat saya yang balik, yang dah lama tinggal tu. kita tak tahu banyak mana, tapi kita buat. Bila kita buat, gerak hati tu rasa macam dah cukup atau tak cukup, kan? Dan awak cari masa untuk qada. Saya cari memang kena, sebab tu itu yang utama. Kalau nak kata contohlah, saya ikut je flow. Memang kami bila dah pelajar tingkatan 5, habis dia maghrib memang kami akan buat bacaan Yasin satu batch. Daripada surah tu keluar pergi ke pondok, Astaka, baca Yasin kat situ. Bila dah hujung-hujung tu saya tak pergi. Awak skip. Saya skip. Sebab saya tahu ada benda lagi penting yang saya kena buat. Itu adalah tu solat qada tu lah. Dan ini aib bagi saya, tapi saya rasa ini adalah benda yang ramai orang tak perasan lah. Betul. Hari ni baru dia sharing. Tak pernah tahu partner. Itulah benda yang Mama terasa juga dia cakap-cakap ni. kan, itulah benda yang Puan ajar sebenarnya. Ya. Asas dia sangat kuat. Asas dia sangat kuat dan ilmu itu dicari sendiri, kan? Asas paling kuat ialah jangan tinggal solat. Benda itu tak tinggalkan daripada mulut. Jangan tinggal solat. Jangan lambat-lambatkan solat. Jadi asas dia dah kuat dan akhirnya dia sendiri yang cari. Inilah kelebihannya, usaha, tawakal dan juga ikhtiar yang kita ada melalui Mantropik. Benda itu sebenarnya kalau nak kata satu sebab menyebabkan awak berjaya, tidak. Antara sebabnya biar berbanyak suplemen, jati diri, kerajinan, dan juga kepandaian, dan memang dah wujud. Sebab bagi saya konsisten, ibu pula. Kadang ibu tak konsisten juga, susah juga, kan? Anak-anak cari ruang aja. Dan awak sebagai puan, sebagai ibu, doa awak apalah masa anak exam tu? Orang kata kalau Ustaz pun kata kalau doa ni biar jelas kan. Jadi dalam setiap kali solat tu memang kita luangkan masa untuk doa dengan jelas. Ya Allah, berilah anakku mendapat keputusan sekian-sekian dalam peperiksaan SPM. Berilah kekuatan. Memang kita doa. Memang sebut nama dia dengan jelas. Apa keputusan yang kita nak dengan jelas satu persatu. Macam tu Pak Nil. Itu yang Ustaz ajar lah. Yang kena dengan jelas. Alhamdulillah. Doa tu usaha kita. Betul. Yang bagi, Allah bagi, itu kita terima. Antara usaha kita. Betul. Kan. Itulah kelebihan kita orang Islam. Betul Pak Nil. Satu benda itu yang tak ada pada orang umat lain, kan? Saya lepas daripada SPM tu, sebelum tu lagi, bila saya doa tu, saya cuba tambahkan dalam doa saya, Ya Allah, Engkau tahu apa yang terbaik untuk aku. Aku terima apa yang Kau beri untuk aku. Itu yang saya cuba bina
Start daripada SPM sampai habis daripada tu. Itu dah redha lah. Saya Tawakal. sejujurnya untuk memanglah kita dah usaha yang terbaik, kita mengharapkan yang terbaik. Mengharapkan straight A lah. Cuma bila dapat 8A tu, Tak, sebelum kita sampai ke keputusan betul tu, lagi. macam mana awak layan perasaan awak ni? Tiba-tiba orang nak raya, jam tu lah dia kata nak keluarkan pula. Alamak, macam mana raya awak tu? enjoy lah selagi boleh. Apa Sebab lagi nak buat kan? sebab benda tu dia dah tetap. Dia waktu tu bila dah dekat nak raya tu, slip semua tu dah dikeluarkan. So kalau saya nak risau, tak ada guna. Tapi awak risau Tapi risau juga. kecewakan ibu. Yang itu awak masih bukan risau keputusan lagi dah. betul lah sebenarnya. Awak risau macam mana kalau ibu kecewa? Sebab macam saya katalah, saya cuba build up untuk menerima tu sebelum daripada SPM tu lagi. Semasa dan setelah. Bila sampai hari result tu, sebelum terima tu pun saya masih cuba, saya dah terima. Saya dah terima Ya ke? takdir tu. Sejujurnya begitu. Awak terima apa? Terima takdir keputusan yang akan keluar tu, kalau itulah. Boy, Itu cakap di mulut, Pak Nel. Itu cakap di mulut. Sebab tu saya kata saya cuba bina benda tu. Dia bina. Ya, bina. Dia cuba bina Nak perasaan kuatkan, itu, nak kuatkan hati dia. Ibu, hari raya meriah. Saya mengharapkan keputusan keluar sebelum raya, bagi settle. Kau tak nanti macam alamak bila ni kan. Kita tertunggu-tunggu, tertanya-tanya kan. Tapi bila dia kata lepas raya, tak apalah, enjoy dululah. Tapi otak Ya, kita mesti berfikir dan membayangkan kalau ni macam mana. Macam kita ibu, kita bukan kita yang ambil exam. Anak yang ambil exam kita akan risaukan dia. Kau dapat macam ni kan, alhamdulillah. Kau dapat ni, alhamdulillah juga. Tapi okey tak dia? Kan? dah awak runsing juga kalau awak kecewa. Betul. Sebenarnya. Pusing juga. Okey, harinya tiba. Malam sebelum itu. Malam sebelum okey je. Dia saya pergi cakap tidur. di mulut, Pak Nel. Dia cakap di mulut dia okey. Tapi mama rasa Syamil tak adalah okey sangat. Yang tak boleh tidur mama. Bangun pagi 31 Mac tu kita tanya dia, Syamil awak boleh tidur tak? Dia okey je. Kita cakap dalam hati kan, betul ke dia ni okey je? Macam mama ni memang tidur tak lena. Memang sikit-sikit jaga. Sekejap jaga. Tak lena lah, Pak Nel. Aduh. Kan? Lepas tu, kan pukul 10 pagi, 31 Mac tu kita boleh tengok online. Ya. Kita cakap kat dia, boleh tak mama nak tengok online? Dia tak bagi. So, kita respect perasaan dia tu. Dia yang punya kan? Dia yang punya, so kita tak check online. Sabar ni, ni dah sebab dekat ASIS, cikgu memang dah buat jadual 10.30 tu ucapan pengetua. Pukul 11 barulah guru kelas akan buka kaunter untuk masing-masing ambil result. Aduh. Ada 1 jam Pak ni nak tunggu daripada pukul 10 tu. So kita ni macam Dah lah tunggu daripada semalam. Ya. Dah lah tak tidur. Ya. Awak Macam saya kata, saya dah habis. Usaha saya dah selesai untuk diri saya sendiri. So, effort hasil daripada tu adalah reflect kepada usaha saya lah. Saya rasa saya dah usaha sebaik-baik saya lah. Waktu SPM sebelum tu lagi. jujurnya, seandainya result awak tak bagus, macam mana awak sediakan diri awak untuk berhadapan dengan Ratu? Saya tak pernah terfikir sampai ke situ lah. Saya tak pernah nak kata persediaan kalau result teruk tu. Saya tak fikir benda tu sebab saya tak mengharapkan benda tu. Saya cuba begitu. Sebab kalau saya fikir pasal persediaan untuk mengharap result yang teruk, secara tak langsung saya mengharapkan yang buruk. Betul. Itu satu doa juga kan. Lagipun awak masa exam tu awak tahu. dia tahu dah dia boleh jawab kan? Kan? Sebagai seorang ibu, setiap pagi kita bangunkan anak dengan penuh kasih sayang. Dan dalam hati, kita percaya selagi mereka pergi sekolah, selagi mereka makan, selagi mereka senyum,
semuanya baik-baik saja. Tapi sebagai ibu, ada perkara yang kita tak selalu nampak. Bukan sebab kita tak peduli, tetapi sebab ia berlaku perlahan-lahan. Di dalam kelas, anak kita cuba memberi perhatian, tetapi fikiran mereka mudah hilang. Badan mereka cepat penat. Langkah mereka tak selaju yang lain. Dan kadang-kadang, mereka sendiri tak tahu kenapa mereka rasa begitu. Kita tak selalu nampak semua ini. Dan itulah yang paling menakutkan. Bila kita mula sedar perkara ini, hati kita menjadi sunyi. Kita mula bertanya kepada diri sendiri, kalau hari ini mereka penat, kalau hari ini mereka susah fokus, kalau hari ini mereka bergelut dalam diam, bagaimana pula dengan esok? Namun, sebagai ibu, kita juga tahu satu perkara. Setiap anak berhak diberi peluang untuk berkembang dengan baik. Dan tugas kita sebagai ibu bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi lebih sedar, lebih peka dan lebih bersedia. Kerana setiap anak dilahirkan dengan potensi, dan tugas kitalah untuk menyuburkannya setiap hari sebelum terlambat. Dan waktu result keluar, cuba ceritakan. Waktu nak ambil result tu, saya orang second dekat barisan kelas saya. Awak yang kedua? Saya yang kedua yang ambil. Saya volunteer nak cepat. Oh, tu dia. Cepat serta cepat habis. Cepat hadap, cepat habis. Okey. Ni nak menghadap mak dan menghadap ayah ni. Dan dua-dua datang sekali dekat meja. Dua-dua datang. Aduh, lepas tu? Bila guru kelas saya tu Ustazah, bila dia buka tu kan, memanglah dia kata tahniah. Tapi bila dia tunjuk, bila saya nampak je B, waktu tu saya dah kecewa lah. Satu B je nampak pun kecewa. Dia sebab yang dia B+ dekat admit tu. Sebab saya tahu effort yang saya dan mak saya dah keluarkan dekat subjek tu. Mak saya sebelum daripada SPM trial ni apa semua, dah ambil cikgu personal datang rumah. Cikgu Adli nama dia. Bila macam tu pun dah sampai cikgu personal, kelas tuition dah untuk admit tu boleh saya kata banyak. Bila dapat macam tu kan, macam whoosh. Down, awak rasa down. Ustazah cakap tahniah. Saya tengok tu saya dah tak pandang muka ustazah dah. Allah, Syami. Saya ambil tu, saya bangun dia terus. Syami, awak trial D tau. Awak Saya trial D tau. Saya tak tengok markah saya waktu tu dengan markah saya sebelum. Saya tengok markah saya tu dengan usaha saya selama 2 tahun. So bila saya tengok tu, saya pandang mak saya, memang mak saya akan senyum. Memang mak saya akan tak apa. Dah cuba yang terbaik, betul. Yang mama kata macam tu kan. Yeah. Yang ayah saya kata pun macam tu juga. Cumanya benda tu bagi saya tanggungjawab kepada saya sebagai seorang anak. Ya.
untuk bagi yang terbaik untuk mak saya. Kan dah nangis tadi. Memanglah. Inilah sesi dia Ah. sebenarnya. So, waktu tu saya akui result saya tu bagus. Saya akui 8A tu Awak tak nampak 8A saya tu ke? saya nampak, saya akui 8A tu adalah benda yang tinggi, benda yang tak semua orang dapat. Saya juga akui yang dekat ADMAT effort dah banyak mana. Kerana 1B tu, awak tak gembira dapat 8A tu. Saya bukan tak Bukan tak syukur-syukur. bukan tak gembira, bukan tak syukur. Saya gembira dan bersyukur sebab dapat 8A. Saya sedih sebab ADMAT saya B+. Saya sedih sebab effort tu bukannya tidak berhasil. Tapi kalau saya lebihkan lagi, saya boleh dapat lebih. Kalau saya boleh lebihkan sikit, saya boleh tambah lagi. Banding dengan 6A, 2B, 1D, awak dapat 8A, 1B. B meningkat tau. Banding dengan D, awak dah langkah D, awak langkah C, awak terus ke B. B+ juga. Awak tak minta nak check balik tentang A. Ada. Terus submit Pak Nil hari tu. Macam Bayar 100 lah. Bayarlah. Tentang A. Doakan Pak Nil ya. Ada rezeki dia Yang recheck ni bagi saya adalah usaha yang terakhir lah. Ya. Orang yang check tu insya-Allah ada rezeki, mungkin dia lembut hati. Tambah markah mana yang dia nampak boleh. Silalah menonton ya. Kita punya. Tolonglah menonton ya. Tolonglah bagi Syafi. Macam saya kata, dia sebab saya nak buat apa yang saya rasa terbaik untuk orang yang paling saya sayang. Betul. Dan lagi satu, awak dah tahu dah, usaha awak adalah usaha A. Awak punya kegigihan itu adalah A. Ya, betul. Dan ibu? Saya memang masa hari ambil tu Pak Nil ya. Bila sampai dekat meja, dia orang yang kedua macam dia cakap tadi. Ustazah dia pun buka hulu. Bila saya dalam banyak-banyak A tu, mata kita fokus dekat yang B+ tu. Kan? Samalah macam dia. Dia terus Pak Nil memang dia menangis, dia peluk saya. Masa tu saya rasa macam badan dia nak rebah sebenarnya. Saya rasa badan dia macam nak rebah. Saya peluk dia kuat-kuat. Saya bagi dia kata-kata semangat. Saya tarik dia ke tepi. Saya kata, awak dah usaha yang terbaik. Dah buat yang terbaik. Allah bagi ini kita terima. Tapi kita masih boleh ikhtiar lagi untuk recheck paper. Betul. Manalah tahu ada rezeki awak. Ada yang mana-mana yang mungkin ada tak perasan yang betul. Tapi tak dapat markah ke, mana tahu. Kita doa. Saya memang cakap kat dia, sekarang masanya untuk awak doa, buat solat hajat. Lembutkan hati yang pemeriksa tu. Mungkin boleh naik grade daripada B+ kepada A. Tetapi kadang-kadang kita rasa memang kita dah pulun. Betul. Kita dah pulun. Saya faham dia punya rasa sebab benda ni tak boleh pusing balik. Betul. Kan? Benda ni tak boleh pusing balik. Tetapi awak ada masa depan untuk awak bayar kadar. Awak percaya pada kadar kan? Ada masa untuk awak kadar yang B+ ini untuk awak gantikan dengan benda lain di masa akan datang. Itulah dia motivasinya, kan? Dan daripada track exam ke exam awak boleh meningkat sebegini. Tabik sebulan beza. Tabik bro. Itu ada satu benda yang luar biasa tau. Lainlah kalau awak masa track exam awak B, lepas itu awak B juga. Betul. Lainlah kalau masa track exam awak D, lepas itu awak C. Dalam masa sebulan Syamil, awak punya peningkatan itu daripada 6 jadi 8. Daripada 2B tak nampak, dapat 1B, D tak nampak langsung, C tak nampak langsung. Saya rasa ini adalah satu benda yang luar biasa, dan awak dah memang apa yang awak nak buat tu, pick up tu dalam masa sebulan itu kan, memang pick up itu itulah dia.
Allah takkan bagi lebih, Allah takkan bagi kurang berbanding dengan usaha yang awak buat. Kan? Itulah dia. Nak jadi accountant kata ibunya. Itu hal yang tuju saya yang saya rasa sekarang lah. Sebab habis daripada SPM tu, ada free enjoy tu 2-3 minggu. Lepas tu saya tengok balik saya ni ke arah mana. Lepas tu saya tengok lah dekat YouTube apa semua kan. Macam kalau tak tahu hala tuju ni nak buat macam mana kan. Ya. Lepas tu ada satu benda ni nama dia Ikigai Method. Dia senang kata dia combinekan apa benda yang kita suka, apa benda yang memang sebahagian daripada kita, apa benda yang relevant, benda-benda macam tu. Kalau kerja tu menepati 4 kriteria ni, tu adalah kerja yang sesuai untuk kita. Ya. Untuk- Jadi awak dah buat dah. Dan awak nampak Accountant, finance, 2 benda ni lah. Yalah, anak berdua dia nak itu, nak itulah. Itulah. Ibu tak kisah. Bila melibatkan kerjaya ni Pak Nil, kita bagi dia memilih lah, sebab sebelum nak mencapai kerjaya apa yang dia nak, dia kena belajar dulu. Ya. So untuk dia enjoy belajar tu, dia kena Buat benda yang dia suka lah. So Sebab kita bagi kalau dia kat peluang. kau rendah tu, kita tak boleh cakap apa benda kita Betul. suka. Kita nak, kalau nak concentrate satu aja, susah juga. Betul. Ada 8 lagi yang lain kan. Kita tanya juga sebab dia ambil fizik, kimia, bio, tak nak ke arah yang sama. Tapi dia cakap tak, dia minat ke arah account, finance. So Pak Nil doakanlah dia kalau ada rezeki dia Ya, untuk saya ambil itu juga dulu. Saya ambil perdagangan, saya ambil account dan saya lulusan ekonomi. Itu bagus Dan Syam. saya adalah pakar ekonomi pakar ekonomi, Pakar ekonomi. pakar IT, pakar ekonomi kos lain tak ada disebut dalam lagu itu Lagu tu je Pak Nil. pakar IT, pakar ekonomi aja itu dia. Saya nampak daripada apa awak cakap ini, ya, awak mau meranjatkan ibu awak juga. Dari pendapat-pendapat yang awak keluarkan. Betul tak Puan? Betul. Kita, ya, dalam kita punya Mind Tropic juga kita memberikan banyak, bukan saja pelajaran tau Puan ya, Syam, tapi kita dapat lihat potensi anak kita. Dia lebih berani, dia lebih yakin dan dia cakap lebih padu. Dia macam mana, bila duduk dekat asrama tu, kita dah kena fikir untuk diri sendiri. Dah survival instinct tu dah lama-lama dia pupuk. Skill yang daripada tak ada, kita ada kan. Sejujurnya bagi saya kebolehan untuk bercakap tu. Betul. Kalau kat sekolah saya AIC. Bada. AIC tu Asis Islamic Council. Oh, asyik. Bada. Kalau waktu dulu setiap Rabu kita akan adakan ceramah. Dan bukan semua, tapi akan ada waktu yang saya yang bagi ceramah. Wow. Mama jangan gelak. Mama yang gelak. Tengok dia cakap tadi pun saya yakin, tu sebab saya kata ini saya nampak potensinya. Dan mula-mula tu dia sebagai daripada tanggungjawab kerja kita kan. Agak nervous. Yeah. Bila lama-lama tu saya enjoy. Ya. Saya seronok. Bila bagi tazkirah, bila cakap kat halayak ramai tu, saya seronok. Lepas tu setiap Jumaat malam tu kan, pagi tu ada solat Jumaat kan, ada khutbah tu. Malam tu kita akan buat kesimpulan khutbah. Kita akan pilih orang random, wakil setiap batch, untuk bagi daripada khutbah tu apa yang kita akan dapat. Kupasan. Kupasan dia. Tujuannya satu je, nak check tidur ke tak, tu je. Oh, ya betul. Tapi bagus macam tu. So waktu tu kalau ikutkan daripada tujuan, itu je lah. Tapi kalau saya waktu tu saya anggap waktu untuk saya enjoy diri saya, dan untuk orang lain pun semua kalau boleh biar rasa seronok dengan dengan apa yang akan berlaku. Betul. Jadi waktu tu saya akan cuba untuk bagi benda tu seronok. Untuk kita Ada lawak-lawak sikit. untuk kita interact dengan penonton, orang lain. Junior-junior lah di sini. Junior. Kawan-kawan apa semua. Lepas tu waktu tu kita go on je dengan apa yang berlaku and enjoy the process. Macam tu lah. Dan awak
Tiap kali awak rasa puas, betul? Dan bila awak rasa puas, awak rasa lapar, nak lagi. Sejujurnya Betul nak begitu. buat lagi. Itulah dia. Itulah potensi. Itulah potensi yang kemana arah dibawa kita kemudian belakang kira. Di situlah sifat kepimpinan dah nampak, dah mula kita pegang. Tak kira kerja apa, benda tu skill. Skill. Alright. Tahniah sekali lagi. Subhanallah. Jangan rasa down. Jangan rasa down sebab awak sebab apa tau? Saya rasa gini. Allah tak bagi semua A sebab tak nak awak rasa puas. Bahaya tau Syami kalau awak rasa puas. Sekarang ini awak dah dapat 1 B, awak tak puas, maknanya apa? Awak nak akan lipat gandakan lagi. Betul. Betul. Mama setuju dengan partner cakap. Okay. So apa awak nak cakap pada ibu? Mama. Terima kasih sebab bagi dorongan dan semangat. Walaupun kadang-kadang semangat tu tak dinafikan, kadang-kadang dia rasa pressure berat. Tapi itu adalah a good pressure. Kita ambil pressure daripada family kita, daripada orang-orang yang kita sayang ni sebagai a good pressure untuk push diri kita beyond our limit. Allah, bijaknya anak awak. Kalau kita ambil semangat daripada family kita, daripada ibu kita sebagai pressure sahaja, memang takkan apa-apa pun yang akan berlaku. Hasil dia tetap tu je. Kalau kita pandai gunakan pressure tu, insya-Allah hasil dia akan menjadi. Ibu? So kepada mama, terima kasih. Walaupun kadang-kadang rasa tertekan tu sejujurnya memang ada. Tapi itu adalah benda yang perlu ada. Betul. Okay. Ibu? Mama nak ucapkan terima kasih atas effort Syahmi yang sabar dengan sebenarnya saya tahu Pak Nil kadang-kadang saya punya cara mungkin memberi sedikit tekanan pada dia. Mama nak ucapkan terima kasih sebab Syahmi berjaya adapt, absorb segala benda. So wish you all the best untuk next step. Macam Pak Nil cakap, Mama pun cakap benda yang sama. Allah kadang-kadang Allah uji sikit tu untuk bagi kita peringatan untuk kita lebih maju lagi pada masa akan datang. SPM ni bukanlah penentu kehidupan. Bukanlah ending perjalanan hidup tu. Dia barulah permulaan. Dan kalau ada rezeki hari Sabtu ni dia akan pergi interview Yayasan Peneraju untuk masuk SCCA. Mohon doakan moga dipermudahkan urusan dia untuk kelaluan SCCA insya-Allah. Alright. Okey. Ibu tahniah, mamanya tahniah, sampaikan salam kepada ayahnya dan semoga dengan hari raya ni Pak Nil sign sendiri ni duit raya. Terima kasih Pak Nil. Alhamdulillah selamat raya. Minta awak jugalah. Terima kasih Pak Nil. So okay, selamat hari raya semua dan saya rasa betul lah tepatlah kerajaan mengumumkan pada hari raya. Memang hadiah hari raya. Banyak hari raya banyak buat rumah terbuka dan rumah terbuka tu juga sebenarnya adalah celebration untuk anak-anak. Tak kiralah anak dapat apa pun sebenarnya mereka pasti dah cuba yang terbaik. Yang itu yang termampu dan kita harus raikan. Terima kasih. Kita-kita aja akan berjumpa lagi dengan topik dan juga tetamu yang berbeza minggu depan. Assalamualaikum.